matlubi, dan hanya redha engkau ya Allah yang kami tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan asbab daripada apa yang kami faham pada hari ini, asbab daripada apa yang kami akan amalkan selepas daripada ini, menjadi asbab kepada kami makrifat, kenal kepada engkau dengan sebenar-benar kenal, dan kami kasih dan cinta kepada engkau dengan sebenar-benar cinta. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya, alhamdulillah, puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Jalla wa'ala, kerana tak dapat tidak semata dengan limpahan karunia dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dihimpunkan pada pagi ini. Yang tak dapat tidak, sebagaimana tuan-tuan maklum, kita berhimpun pada hari ini pada tarikh 2 Rabiul Awal 1448 daripada hijrahnya Nabi SAW, yang di mana Allah Ta'ala mula menghimpunkan kita dengan mahabbah dan ikatan kasih dan sayang. Bersama-sama kita merendahkan diri kita, kita berjamaah solat fardu subuh sebentar tadi. Setelah solat fardu subuh berjamaah, Allah Ta'ala itu juga mengizinkan lidah kita, mengizinkan hati kita, mengizinkan darah daging kita, mengizinkan seluruh tubuh kita untuk merasai akan kewujudan, kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alunan dan lantunan zikrullah. Bila mana menyebut berkenaan zikrullah, telah bersabda oleh baginda Nabi SAW dalam satu hadis yang hamba yakin tuan-tuan dah terlebih maklum. Tuan-tuan dah tahu hadis ni begitu lama, namun duka cita dikhabarkan, duka cita nak disampaikan perkara yang begitu hebat, perkara yang begitu diberikan keutamaan, kadang-kadang pada akhir zaman ini telah mula dianaktirikan. Apa dia? Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya apa? Seafdal zikir yang perlu ada pada lidah kamu dan lidah saya, pagi, petang, siang dan malam, yang zikir itu merupakan zikir yang akbar, zikir yang paling mulia. Orang yang kafir nak kembali kepada jalan Allah, kembali kepada agama Allah, maka itulah kalamnya. Zikir yang bukan sahaja mendapat pahala ketika menuturkannya, tapi kalau betul cara, zikir itu boleh membuka sifat-sifat yang zahiriyah, membuka perkara-perkara yang makrifah, dan mentajalikan kita akan kebesaran Allah Ta'ala, iaitu zikir la ilaha illallah. Yang zikir ini tuan-tuan lebih hebat daripada zikir subhanallah 33 yang kita buat tadi. Lebih keramat daripada zikir alhamdulillah 33 yang kita buat bersama-sama tadi. Dan lebih mulia serta lebih powerful daripada zikir Allahu Akbar 34 yang kita buat tadi. Namun walau bagaimanapun, kedua-dua zikir ini tak boleh ditinggalkan. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW, tak boleh ditinggalkan. Namun sedihnya, zikir yang lebih mulia dan lebih hebat daripada zikir tadi, iaitu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kita melihat pada akhir zaman ini mula ditinggalkan. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita melihat sejarah, kita kembali ke zaman 80-an, kita kembali zaman 90-an, maaf hamba nak berkata sebagai seorang budak, maaf hamba nak berkata sebagai orang luar. Kita melihat zaman 80-an, kita melihat zaman 90-an, selepas daripada subuh, selepas daripada maghrib, hidup afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul ke tidak? Hidup dengan zikrullah. Masuk tahun 2000, masuk zaman milenium, bila mana ilmu makin banyak, kaedah makin mudah, pelajaran kita mudah kita dapatkan. Hari ini nak mengaji bukan macam dulu. Dulu nak dapat ilmu kena pergi surau, pergi masjid. Sekarang ni di telefon, buka YouTube, buka TikTok, pelbagai kaedah mudah kita dapat ilmu.
Namun sedih yang berlaku, tatkala ilmu makin bertambah, amalan makin ditinggalkan. Dan tak kedengaran dah di surau di masjid pada hari ini selepas daripada subuh, selepas daripada maghrib, dikumandangkan zikir la ilaha illallah. Melainkan ada kematian, ada kenduri kendara, ada tahlil, barulah Tok Imam, barulah Tok Bilal, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tak ada majlis, kalau tak ada kenduri, kalau tak ada tahlilan, Allahumma salli ala Muhammad, mati di lidah dan di hatinya kita melakukan zikir la ilaha illallah. Jadi pada pagi ni tuan-tuan, kita bukan nak cari salah, tetapi kita nak cari jalan kenapa kita, bila sebut kita, bukan tanggungjawab Tok Imam, bukan tanggungjawab Nazir. Kalau Tok Imam buat, membantu kita. Kalau Tok Imam tak buat, tuan-tuan boleh pilih cari tiang zikir seorang-seorang. Betul ke tidak? Bukan tanggungjawab Tok Imam. Kalau Tok Imam membantu kita, dia buat, alhamdulillah kita boleh menghidupkan zikir. Kalau Tok Imam tak berzikir, tak salah. Tetapi pilihan kita untuk menghidupkan zikrullah. Jadi, apakah punca, apakah asbab yang paling utama kenapa aku mula meninggalkan zikir la ilaha illallah? Kenapa aku malah sangat nak buat? Kenapa aku sendiri tak menghidupkan zikir la ilaha illallah? Kerana kata guru kami, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, yang dinakal daripada guru yang mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Habib Umar kata apa? Kita ni orang awam, nak selamat dunia, nak selamat akhirat, paling kurang la ilaha illallah sehari semalam 400 kali. Salawat ke atas Nabi paling kurang 300 kali. Itu martabat orang awam. La ilallah 400 kali. Artinya, kalau subuh tak buat 100 dah, maghrib tak buat 100 dah kurang 200. Bila lagi kita nak fokus, nak menyelesaikan 400? Jadi kesimpulannya tuan-tuan, pada pagi ni insyaAllah, kita akan bersembang. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan, kita bersembang semata-mata. Apakah punca, apakah asbab aku mula meninggalkan zikir la ilaha illallah. Baik, tulis mana yang ada pen, yang ada buku, yang ada telefon, tulis nota. Yang tak ada keduanya, saya baik sangka insyaAllah tuan-tuan boleh hafal. Ni alim-alim belaka ni. Baik, poin yang pertama, kenapa aku mula meninggalkan zikir la ilaha illallah? Bukan tak zikir ustaz, dulu dah zikir dah. Tapi bila lama-lama zikir ni tak zauq, tak wujudan, kita tak rasa nikmat dia, akhir sekali kita pun tinggal. Kerana sebagai manusia, dia akan mengulang benda itu kerana apa? Sedap. Betul. Makanan, orang sanggup berjalan puluh kilometer. Bang, hari Ahad ni pergi mana? Jom pergi Podison. Jauh tu, dah nak makan king cangkotiau. Cangkotiau ada sotong besar, cangkotiau ada lamb masalan. Sanggup berjalan puluh kilometer nak cari makan yang sedap kerana apa? Nikmat. Sama juga zikir. Kenapa kita tinggal? Tulis poin yang pertama, kerana selama ini aku berzikir di lidah semata-mata. Dengan makna yang lain, zikirnya lidahnya ada, tapi di hatinya tiada. Zikirnya ada, kadang-kadang dah buat, tetapi bila tiada di hati, tidak beri kesan dan faedah. Mana dalil? Kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam kitab Al-Azkar, satu kitab yang menceritakan zikir-zikir pada Nabi SAW, dia kata apa? Faslun al-zikru yakunu bil qalbi, satu. Wa yakunu bil lisani, dua. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an, tiga. Fa ini qutusira ala ahadihima fal qalbu afdalu, empat. Artinya apa? Kata Imam Nawawi, zikir-zikir ni asalnya adalah ia di hati, satu. Wa yakunu bil lisani, dan ada juga zikir di lidah. Subhanallah, alhamdulillah, zikir di lidah, dua. Wal afdalu, dan yang paling afdal
yang paling hebat, yang paling powerful, yang betul-betul memberi kesan zahir dan batin, zikir yang dijalankan bil qalbi wal lisani jami'an, hati dan lidah jalan sekali. Fa ini qtasira ala ahadihima, bila kamu nak pilih, ni dah masuk tua-tua ni ustaz, nak banyakkan zikir di mana? Ada fal qalbu afdalu, kata Imam Nawawi, orang dah masuk 40 tahun ke atas, martabatnya syekh. Syekh ni tak semesti orang alim. Dalam fikih, syekhun orang yang tua. Syekhun. Dah masuk 40 ke atas, dia kena dah banyak ditarbiahkan zikir qalbi. Lidahnya senyap, hatinya hidup. Jadi poin yang pertama, bila mana kita berzikir di lidah semata-mata tetapi tiada di hati. Mana di hati? Semua sekali saya minta kerana Allah, angkat jari 2. Semua sekali. Muslimat tak payah. Nanti muslimat faham. Angkat 2 jari begini. Baik, terima kasih. Kemudian 2 jari ni tuan-tuan letak di puting, di bawah puting sebelah kiri. 2 ni letak di bawah puting sebelah kiri. Mana puting sebelah kiri? Letak bawah ni. Baik. Kemudian ambil jari 1. Jari 1 semua tangan kiri. Angkat dia 1. Jari 1 ni letak di bawah 2 jari tadi. Letak di bawah 2 jari tadi. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Itulah namanya qalbi. Ni. Tempat duduk nafsu ammarah. Tempat duduk kerajaannya syaitan. Tempat yang dikatakan kata Nabi, bila mana kita buat maksiat, dicalik noktah hitam. Ni tempatnya. Tempat duduk nafsu ammarah, ni namanya qalbi. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, yang 7-nya ammarah. Puting balik kiri 2 jari di atas, lawamah. Puting balik kanan 2 jari di bawah, mulhimah. Puting balik kanan 2 jari di atas, radiyah. Di tengah-tengah ulu hati ni mutmainnah. Di otak ni mardiyah. Dan di pusat kamaliyah. Tu duduk 7-nya nafsu. Ammarah, lawamah, mulhimah, radiyah, mutmainnah, mardiyah, kamaliyah. Nanti tuan-tuan tertanya, Ustaz, apa faedah kami kena tahu 7 nafsu ni? Ada? Di belakang nanti saya akan hubungkan cerita dia agar tuan-tuan faham faedah kita mengetahui tempatnya. Jadi, yang paling jahat sekali, ammaratun bisuk, ni tempat dia. Ammarah. Duduknya di lataif qalbi. Habis 1. Jadi poin yang pertama, kenapa selama ni aku meninggalkan zikir la ilaha illallah? Kerana aku berzikir di lidah semata-mata. Lidahnya ada, di hatinya tiada. Maka tak datang zauq. Akhir sekali tinggal. 1. Poin yang kedua, kenapa aku mula meninggalkan zikir la ilaha illallah? La ilaha illallah. Tulis. Kerana aku berzikir tidak mengikut kaedah. Kerana aku berzikir tidak mengikut kaedah yang betul. Zikir dah, tapi kalau tak ikut kaedah, dia tak jadi. Sebagai contoh, tuan-tuan bawa kereta, tiba-tiba tayar pancit. Tuan-tuan kata, tayar spare ada, spana ada, tuan-tuan nak buka sendiri. Haji baju kelabu boleh tanya? Nak bersembang je. Dan haji nak jack dulu ke nak buka skru dulu? Sudah. Jack dulu. Dia dah berubah dah. Allahumma salli ala Muhammad. Betul dah. Jangan jack dulu. Kalau kita jack, sekali lagi tak boleh buka skru. Betul? Berpusing tayar. Nak bagi faham, benda dunia pun ada kaedah. Baru buka tayar, apatah lagi benda agama. Baik, saya buktikan dengan sirah. Macam mana nak faham kaedah? Contoh, kalau kita kembali ke zaman 80-an, kembali ke zaman 90-an, saya nak tanya ayah ibu, orang dulu zikir bergoyang tak? Goyang? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengarlah tuan-tuan yang alim pada pagi ini, zikir bergoyang itu bukan satu benda yang tak ada faedah. Tak. Zikir bergoyang itu bukan satu benda yang sengaja diada-adakan. Tidak. Zikir bergoyang itu bukan satu benda yang tak ada erti dan tak ada manfaat. Tidak.
Bahkan ilmunya, zikir bergoyang itu pertama ada dalilnya semenjak daripada zaman Nabi SAW. Yang kedua, zikir bergoyang itu ada tempat letaknya. Zikir bergoyang itu ada tempat hantarnya. Zikir bergoyang itu ada tempat tujunya. Bila kita faham dalil, kita faham tempat letak, kita faham tempat hantar, kita faham tempat tuju, jadilah satu tamayul dalam bahasa Arab. Apa makna tamayul? Menggerak-gerakkan badan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang untuk menghantar kalimah-kalimah zikir. Sebenarnya yang menjadikan goyang tu ada tempat letaknya, bukan sengaja-ngaja goyang. Yang kita bila tak faham, la ilah. Lepas tu buat-buat fana. La. Ni apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Kita bukan menafikan fana. Fana tu wujud bagi orang yang sampai sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Namun kita nak bicara syariat dulu. Nak sampai makam hakikat tu jauh lagi. Sabar dulu. Faham kaedah yang syar'iyah. Artinya apa? Zikir bergoyang tu ada kaedahnya. Ada tata caranya. Dua. Yang kita akan belajar sebentar nanti. Habis. Poin yang ketiga. Tiga je insyaAllah kita belajar. Setengah jam habis sekali lagi. Poin yang ketiga. Kenapa aku mula meninggalkan zikir? La ilaha illallah. Dulu Tok Imam buat. Bila Tok Imam buat, makmum pun malas nak ikut. Akhir sekali dengan Tok Imam pun tinggal. Masalah kita sama-sama tak kuat. Kalau makmum pun kuat, kita pun jadi kuat. Baik. Poin yang ketiga. Kenapa aku mula meninggalkan zikir? La ilaha illallah. Tulis. Kerana aku tidak mengetahui makna zahir dan batinnya. Tulis. Terjemah tuan-tuan tahu. Kalau ditanya apakah makna la ilaha illallah, hamba baik sangka semua boleh jawab tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemahan. Bukan makna zahir, bukan makna batin. Kalau kita faham makna zahirnya dan makna batinnya, nescaya kita akan tahu di mana letaknya. Bila kita tahu di mana letaknya, automatik zahirnya ada, batinnya ada. Jadi insyaAllah dalam setengah jam lebih kurang, kita akan membincangkan nombor 3 dulu. Apa dia nombor 3? Saya akan bahas bagaimana aku nak mengetahui makna zahir dan batin daripada kalimah la ilaha illallah. Bila kita faham nombor 3 ni, dah tahu zahirnya, dah tahu batinnya, baru tahu kaedahnya. Zahir nak letak di mana, batin nak letak di mana, kita akan masuk nombor 2 balik. Bila dah faham zahirnya, perletakannya, automatik zahirnya ada, batinnya ada. Jelas ke jelas? Jadi pada pagi ini, tuan-tuan riliskan kepala, jangan stres. Dah? Tengah-tengah mengaji ni, tak faham tanya, tak tanya faham. Tanya terus. Yang penting matlamat kita mengaji nak faham. Yang di luar kalau boleh masuk. Tak rugi tuan-tuan. Perbincangan ilmu pada pagi ni terlalu penting kerana dia bukan makanan zahiri, tapi makanan batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bincang nombor 3 berkenaan kalimah la ilaha illallah. Bagaimana kita nak mengetahui makna yang zahir dan batin daripada kalimah la ilaha illallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dahulu poin yang pertama. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, setiap kalimah ni, word atau perkataan Arab ni ada nama dia. Ada kata kerja dan sebagainya. Itu secara ringkas. Kalau kita belajar bahasa Arab, la ni apa kata nama dia? Memang la ni makna tidak, itu makna. Tapi apa kata nama dia? La ni namanya la linafi jinsi. Saya baca, saya nak semua sebut kerana Allah. Hashtag biar pening pernah dengar daripada pening tak pernah dengar. Betul tak? Biar pening pernah dengar benda sekali seumur hidup daripada langsung tak pernah dengar. Dalam bahasa Arab, la ni apa nama dia? La linafi jinsi. Sebut semua. La linafi jinsi.
Apa makna la linafi jinsi? La ni kerjanya menafikan segala jenis nakirah. Itu bukan, itu bukan, itu bukan. Dia nafikan semua. Dia tolak semua. Bukan. Illallah. Melainkan Allah Ta'ala itu tu Tuhan. Baik. Dan syarat la ni nak menjadi la linafi jinsi, dia mesti bekerja. Ingat dah, la ni mesti bekerja. Apa kerja la? Kerja la tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Jangan stres, saya bantu insya-Allah. Apa kerja la ni? La ni dia mesti bekerja. Kerjanya menasabkan isim, merafakkan khabar. Dengan bahasa terjemah, kerja la ni membaris ataskan perkataan isim dan membaris depankan kalimah khabar. Apa dia isim? Dalam tata bahasa Melayu namanya subjek. Apa dia khabar? Dalam tata bahasa Melayu namanya predikat. Predikat. Dengan bahasa mudah begini. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dengar dengan baik. Untuk menjadi satu kalam yang sempurna, syarat dia basic kena ada 4. Pertama, lafaz. Mesti pertuturan. Saya makan nasi. Mesti lafaz. Bukan suara, bukan bunyi kipas. Tak boleh jadi kalam. Satu, lafaz. Yang kedua, murakkab mesti tersusun. Minimum 2 perkataan. Dah? Ali makan. Ali makan. Lepas tu al-mufid mesti memberi faedah. Kalau dia sebut tu kita dah faham. Kalau dia sebut kita tak faham lagi, dia kena tambah. Dah? Contoh, pergi apa tu? Naik bas. Iyalah, nak ke mana? Naik bas balik kampung, tak cukup lagi. Jadi nak bagi faham, sesuatu kalam yang sempurna mesti pertuturan ataupun lafaz. Yang kedua, tersusun minimum 2 perkataan. Yang ketiga, al-mufid mesti memberi faedah. Memberi faedah maknanya kalau kita dengar tak tanya dah. Dan yang keempat, al-mufidu bil wad'i, dengan perantaraan. Ikut bahasa masing-masing lah. Arab-Arab lah, Melayu-Melayu lah. Artinya, contoh, Ali makan. Ali ni subjek, makan ni predikat. Jadi kalau saya sebut Ali saja, Ali, faham tak? Tergantung nama apa? Orang, ada lagi. Banyak kita boleh syarah lagi kan? Dia panggil umum, masih lagi ialah Ali, saya Ali ustaz, apa dia? Masalah. Ataupun kita sebut predikat sahaja, makan. Arahan ke? Ayat penyata ke? Masih lagi tak jelas. Tapi kalau kita kata Ali makan, dah sempurna. Ada subjek, ada predikat. Setakat ni faham? Okey, boleh lagi dah? Maknanya ada isim, ada khabar. Jadi kalau kita kembali kepada kalimah la ilaha illallah tadi, tuan-tuan tengok dah bila mana kita buka. La namanya la linafi jinsi. Ilaha subjek dia. Maka kerja la ni membaris ataskan. Jadi kenapa baca ilaha? Sebab ada la ni. Soalan saya, predikat dia ada ke tidak? Sudah. Predikat ada ke tidak? Ya? Mana? Allahu bukan predikat. Sebab ni penafian, ni istisna. Kalau gajah bahasa Arab, illa ni huruf istisna. Allahu ni mustasna, benda yang dikecualikan. Tak termasuk dalam cerita ni lagi. Jelas? Jadi soalan saya kali kedua, predikat ada ke tak ada? Jawapannya predikat tiada. Baik. Sekarang ni tuan-tuan, kita nak cerita sekejap bab tiada. Supaya saya nak buka minda tuan-tuan, jangan kita sangka benda tu tak ada, adakah menyatakan kekurangan. Bila sebut tiada, adakah menyatakan kelemahan? Tidak. Dalam Al-Quran ni, saya bagi contoh. Satu contoh. Tiada pada tulisan, ada pada bacaan. Tulisan tak ada, bacaan ada.
Contoh, muslimat tolong sambung. Muslimat ni rajin mengaji. Dalam Quran, surah Watini wa Zaitun, bawah sekali. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sambung. Ada bunyi. Betul. Bala wa ana ala zalika minash syahidin. Ayat. Bala wa ana ala zalika minash syahidina. Baik, dari mana datangnya perkataan ni? Soalan saya, dalam Quran ada tulis tak? Tiada. Kalau buka Al-Quran, selepas daripada alaihissallah, tak ada tulisan ni. Tetapi pada bacaan ada ke tidak? Ada. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', sekalipun dalam sembahyang, Tok Imam baca, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kan Tuhan tanya tu, hoi manusia, bukankah aku ni sebaik-baik Tuhan yang hakim? Bukankah aku ni bijak? Kan Tuhan tanya tu, alaihissallah, bukankah aku ni bijak? Kita jawab, bala ya Allah, wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku salah seorang yang menjadi saksi. Maknanya ini jawapan daripada soalan. Saya nak buktikan simple sahaja. Tiada pada tulisan, ada pada sebutan. Adakah tuan-tuan menambah Al-Quran? Dah. Tak tambah, tapi itu rahsia dia. Tulisan tak ada, bacaan ada. Habis satu. Baik. Kita masuk yang lebih deep, lebih mendalam lagi. Ada yang jenis tiada pada tulisan, tulisan tak ada, sebutan tak ada, tapi pada indah zihni ni kefahaman ada. Sebutan tak ada, tulisan tak ada, tapi pada kefahaman benda tu wujud. Contoh, perkataan yang tuan-tuan sebut hari-hari. Bismillah. Bismillah. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, ba ni apa namanya? Namanya huruf jar. Apa dia huruf jar? Bahasa mudah kata hubung. Ba ni namanya huruf jar. Apa makna kata hubung? Dengan bahasa mudah, dia mengkonektedkan, menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Huruf jar ada 9. Ni, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li. Daripada, kepada, daripada, atas, rubbama, fi, pada atau dalam, rubbama, sedikit atau kadang-kadang, bi, dengan, ka, seperti, li, bagi. Dia ada 9 adik beradik. Dengan bahasa mudah, huruf jar ni kerjanya apa? Menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Contoh, atas langit. Apa atas langit? Awan, burung, kapal terbang. Betul tak? Jadi, kapal terbang atas langit. Atas ni, dia menghubungkan perkataan kapal dengan langit. Boleh faham basic dia? Dalam kolam. Apa dalam kolam? Ikan dalam kolam. Bola dalam kolam. Tadi duk main bola jatuh. Mana bola? Dalam kolam. Jadi bermakna dalam menghubungkan bola dengan kolam. Itu kerja huruf jar. Boleh faham? Maknanya word yang tuan-tuan duk baca pagi, petang, siang, malam, sebenarnya dia mengkonekkan sesuatu dengan sesuatu. Bahasa yang mudah, sebelum bismillah ni mesti ada perkataan lain. Kalau kita belajar dipanggil namanya apa? Muta'allaq. Tempat gantung cakap. Bahasa lain, sebelum bismillah ni sebenarnya ada perkataan lain. Contoh, selagi habis kita mengaji, tuan-tuan nak keluar, nak pakai slipper ni, bismillah. Apa perkataan yang hilang sebenarnya ada? Oh, Haji baju pink. Ya. Saya apa? Saya nak keluar. Tak kena lagi. Dia nak pakai slipper ni. Dia baca bismillah. Apakah perkataan yang sebenarnya ada sebelum bismillah? Sudah. Boleh faham soalan? Simple je. Nak makan sekali lagi.
Bismillah. Sebenarnya, apakah perkataan yang ada sebelum Bismillah tu? Sikit lagi, lapar. Ha? Ya. Allah tu belakang. Depan-depan ni. Ya, saya nak makan ni dengan nama Allah. Betul tak? Nak pakai slipper. Aku nak pakai slipper ni dengan nama Allah. Nak start motor. Bismillah. Oh, maknanya aku nak start motor ni dengan nama Allah. Masuk kunci. Bismillah. Aku nak start kereta ni dengan nama Allah. Saya nak bagi faham, sebelum Bismillah sebenarnya wajib kena ada perkataan lain. Barulah dia connectkan Bismillah yang ni dengan yang ni. Kuncinya ada tak pada tulisan? Tak ada. Ada tak pada sebutan? Tuan-tuan tak pernah sebut pun. Bismillah. Ya Allah, aku nak mandi ni dengan nama-Mu, Ya Allah. Boleh je buat, tapi tak normal lah bahasa mudah. Kan? Nak balik kampung. Bismillah. Ya Allah, aku nak balik kampung ni dengan nama Allah. Masalan. Itu namanya muta'allaq. Jadi, tak usah pening. Yang kita nak bincangkan, benda ni tiada. Tapi hakikatnya, ada. Itu je point dia. Cerita bab tiada. Jangan duk cerita bab pening tu. Jelas? Siapa pening kata tok guru saya, tanda-tanda nak faham. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab otak tengah bekerja. Apa duk ustaz membebel pagi-pagi ni? Dah lah kuliah subuh. Baik, sambung. Jadi bila mana kita kembali kepada perbahasan La ilaha illallah. La, saya ulang balik, la linafi jinsi. Ilaha, subjek dia. Mana khabar dia, mana predikat dia, mahzuf tiada. Maka kena bawa datang. Bila saya tulis lagi, baru tuan-tuan sedar cerita 80 tahun dulu, 30 tahun dulu. Sekali lagi saya syarah. La ilaha mawjudun bihaqqin illallah. La ilaha ma'budun bihaqqin illallah. La ilaha maqsudun bihaqqin illallah. La ilaha matlubun bihaqqin. Jawapan dia illallah. Maka telah sempurnalah akan perkataan ini dengan zahir dan batinnya. La linafi jinsi, ilaha subjek dia atau isim dia, maujudun khabar dia atau predikat dia, sempurna. La ilaha maujudun bihaqqin illallah, ataupun ma'budun, ataupun maksudun, ataupun matlubun. Kenapa ada 4 syarah? Kerana manusia tu ada orang yang awam, ada orang khawas, ada khawasul khawas, ada arifin, ada para anbiya, sesuai dengan martabat maqam masing-masing. Baik, kita back to history lagi. Perasan tak dulu bila kita nak berzikir, Tuan Imam akan sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makmum kata apa? Hayyun baq. Betul tak? Baq tu daripada baqiyun. La ilaha illallah. Makmum kata apa? Hayyun mawjud. Betul tak? La ilaha illallah. Makmum balas apa? Hayyun maqsud. Barulah dia start la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hari ni pecahlah rahsia. Kenapa kita tak mulakan dengan perkataan tadi? Jawapannya mudah. Supaya kita bersedia untuk menghantar dan meletakkannya. Bila kita sebut tu standby. Untuk kita bersedia menghantar dan meletakkannya. Artinya apa? Kita masuk pada kaedah. Kekal pada lidah kalimah la ilaha illallah. Kalimah tak berubah. Tetap. Jangan start hari ni berzikir la ilaha mawjud bihaqqillah. La. Kalimahnya tetap la ilaha illallah. Cuma perletakannya bagaimana? Allah letak di zahir, mawjudun letak di batin. Allah letak di lidah,
Maujudun atau sayugianya diletakkan di qalbi. Ni cara zikir yang betul. Artinya la ilaha dengan terjemah yang lain, la maujudun bihaqqin, di lidah letak subjek, di hati letak predikat. Di lidah letak isim, di hati letak khabar. Di lidah letak Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati letak sama ada maujud, ma'bud, maksud ataupun matlub. Contoh dalam kitab Hidayatus Salikin, biasa mengaji kitab ni, ya, para asatizah tak pernah bawa. Sebab mana-mana ustaz yang ambil tauliah Selangor, ambil tauliah Jawi, antara kitab yang kami kena mentelaah kitab ni. Sebab ini kitab tasawuf yang paling ringkas daripada Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Para asatizah kena hebat baca kitab ni, ketika interview dia akan tanya. Jadi saya boleh bawa sebagai rojokan sebab kitab yang disandarkan oleh kerajaan untuk disebarkan kepada orang awam. Dalam kitab ni, muka surat 274-275. Tengok saya buat contoh. Ini untuk pelajaran sahaja. Nak kita ambil ijazahnya kemudian insya-Allah. Macam mana kita nak mengamalkan la ilaha illallah. Kata Syekh Samad Falimbani dalam kitab Hidayatus Salikin tadi, ketika kita nak berzikir, dimulakan merendahkan diri kita dengan memalingkan ia pada bahu yang kiri. Mula-mula nak zikir, rendahkan diri, paling kepada bahu yang kiri. Kemudian dihantarkan la itu pada lutut yang kiri. La. La. Nanti waktu makan, tuan-tuan boleh tengok baca. Dihantarkan ila pada lutut yang kanan. La, ila. Dua. Dan dihantarkan ha pada bahu yang kanan. La, ila, ha. La, ila, ha. Tiga. Dan dipalukan, dalam kitab sebut palu, pa, alif, lam, waw, hentak, pukul. Dan dipalukan lafzul jalalah itu, yakni Allah, pada lataif qalbi kita. Ni tempat amarah. Artinya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan kaedah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Barulah jadi satu pergerakan. La lutut kiri, ila lutut kanan, ha bahu kanan, Allah hati sanubari. Dalam kitab ni dia sebut 3 kaedah. Tapi yang saya cerita, kaedah yang masyhur biasa diajar kepada orang awam. Baik. Untuk hati ni apa? Dalam kitab ni sebut kaedah yang agak berat. Ketika lidah diletakkan pada lutut yang kiri, la, hati kata apa? Maujud. Hantar lutut kanan, dengar dulu. Hati kata ma'bud. Hantar bahu kanan, hati kata maksud. Dipanah pada sanubari, hati kata matlub. Seolah-olah begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah, hati, maujud, ma'bud, maksud, matlub. Maujud, ma'bud, maksud, matlub. Ketika saya di Aceh, saya belajar dengan Abuya Amran Wali, anak kepada Abuya Muda Wali. Saya kata, Abu, kalau orang biasa berzikir ni, boleh buatlah dengan kaifiat tadi, cara tadi. Tapi orang awam yang tak biasa dengan zikrullah kaedah begini, tapi mereka nak berzikir juga bagaimana cara yang mudah, kata Abuya Amran Wali, memadai bersepakai dengan yang satu. Pilih mana-mana. Contoh nak pilih maujud, maka lidah begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mata, lutut kiri, lutut kanan, bahu kanan, hati sanubari. Hati kata apa? La ilaha, la maujud. La maujud, la maujud, la maujud, la maujud. Jelas ke jelas? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Hati kata apa? Tiada yang maujud melainkan Allah. Jelas ke jelas? Habis. Jadi artinya dah sempurna 3 perkara tadi. Telah kita bahas yang nombor 3, apa makna zahir dan batinnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan itu maujud. Makna maujud itu ada.
makna ma'bud yang disembah, ma'bud, makna maksud yang dituju bagi setiap perkara pekerjaan, matlub yang dituntut, tuntutan kita. Baik, boleh pilih mana-mana. Jadi cara kaedahnya bagaimana? Iaitu dengan diletakkan di lidah zahirnya, diletakkan di hati batinnya. Jelas ke jelas? Contoh, saya bagi lagi satu contoh terakhir. Boleh sikit lagi? Boleh tidak saya minta izin ni? Boleh. Sebab kalimah ni tuan-tuan selalu baca juga. Jadi kalau tuan-tuan dapat upgrade baca dengan cara lebih efisien dan lebih kaedah yang teratur, zauknya berbeza. Contoh begini. La haula, sambung, wala quwwata illa billah. Aywah. La haula wala quwwata illa billahi. Saya ringkaskan sahaja. Sama cerita macam tadi. La ni namanya la linafi jinsi. Haula ni subjek dia, khabar dia tak ada. Kena bawa datang. Saya jawab terus bagi nak meringkaskan masa. Jadi jawapan dia apa? La haula ala maksiatin. Dan nanti saya forward rujukan dia, dalilnya. Dari mana dia ambil semua ni kepada haji. Mana haji? Nanti saya forward forward kepada jemaah, biar jemaah baca. Wala quwwata, cuba bahasa Arab lah. Ala ta'atin illa, ni jawapannya, billah. La haula, tak ada daya upaya, ala maksiatin, atas meninggalkan maksiat. Wala, afwan, wala quwwata, dan tak ada kekuatan atas melakukan ta'at. Ni nak angkat tangan, nampak mudah je. Allah dah. Kalau tak ada bilah ni boleh angkat tangan tak? Tak usah sembang lah. Nak gerak jari pun tak boleh. Kalau tak ada takdir Allah, tak ada susunan Allah, tak ada pertolongan Allah. Maknanya, macam mana cara tuan-tuan nak baca dengan lebih sempurna? Bacaan kekal. La haula wala quwwata illa billah. Cuma di hati, la haula ala maksiatin, wala quwwata ala ta'atin. Tak ada daya upaya atas meninggalkan maksiat, dan tak ada kekuatan untuk aku berbuat taat. Ini boleh buat ni billah, tolongnya Allah, kehendaknya Allah, bantuannya Allah, rahmatnya Allah, inayahnya Allah, hidayahnya Allah. Jelas ke jelas? Jadi saya ulang balik, kekal di lidah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi bila baca tu automatik, la haula ala maksiatin, atas meninggalkan maksiat, wala quwwata ala ta'atin. Jelas ke jelas? Jadi akhir sekali saya nak bagi satu kaedah macam mana cara nak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dengan cara zahir dan batin sebagai penutup. Kata Imam Nawawi, macam mana cara zikir zahir dan batin? Dua kaedah. Wa yuta'aqqalu ma'nahu wa yutadabbaru ma yuskaru. Maknanya, pertama diakalkan maknanya, yang kedua ditadaburkan apa yang disebut. Contoh, Zuhur sat lagi, bila Tuan Imam mula kata, dengar dengan baik dah, fokus. Bila Tuan Imam kata, ilah rabbana subhanallah, yang pertama tuan-tuan kena buat apa? Ambil perkataan zikir tadi, letak pada otak, terjemah dulu. Wa yuta'aqqalu ma'nahu, kata Imam Nawawi, diakalkan maknanya, maha suci Allah. Kemudian bila nak berzikir, tundukkan kepala, pandang hati sanubari, ni puting balik kiri, dua jari di bawah puting balik kiri, pandang dengan pandangan yang tajam. Maka lidah mula berzikir, jari mula berjalan. Nasihat saya, jangan guna buah tasbih. Kalau zikir 100, pakai tasbih, bagus. Kalau zikir 33, pakai jari lebih bagus.
Sebab matlamat untuk fokus. Tengok cara kiraannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru buang nafas. Sebab dalam zikir, teknik pernafasan kena betul dan penting. Sebab bila nafas betul, menghasilkan anfas. Daripada anfas, mengeluarkan tanafas. Tatkala keluarnya tanafas, maka masuklah nufus. Tu nafas, anfas, tanafas, nufus. Tuan-tuan pelik, rasa tak pernah dengar. Sebenarnya benda ni basic je. Contoh orang belajar vokal. Ada suara depan, ada suara belakang, ada suara dada, ada suara perut. Betul tak? Orang belajar vokal. Contoh, tuan-tuan naik bukit. Sampai dekat atas. Kita bernafas dari mana? Perut. Kita bernafas daripada perut. Sebab tu orang menyanyi, dia nak bertahan lama, suara tak pecah. Tengok dia, macam mana dia jaga vokal dia. Pernafasan yang betul, mengeluarkan kalimah yang betul, aura yang betul. Sama juga zikir. Bernafas ni penting. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33. Pejam mata. 7, 14, 21, 28, 33. Yang paling penting, otak boleh fokus. Caranya bagaimana? Lidah kata subhanallah, 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 subhanallah. Hati mentadabburkan. Untuk orang awam ni bahasa mudah, hadirkan makna. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Bila imam berkata pula alhamdulillah wa yuta'aqqalu maknahu, diakalkan maknanya. Segala puji bagi Allah. Ketika nak berzikir, tundukkan kepala, pandang hati sanubari. Lidah mula berkata alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jari mula berjalan 7, 14, 21, 28, 33. Hati, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Buat tuan-tuan. Kalau tak sama cerita lain, buat dulu. InsyaAllah zauknya akan datang, wujudannya akan terzahir. Kita nak pastikan hati hidup. Tatkala imam sebut Allahu Akbar, letak pada otak, fahamkan makna. Allah Maha Besar. Ketika nak berzikir, tundukkan kepala, pandang hati sanubari. Lidah mula berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jari mula berjalan 7, 14, 21, 28, 33. Yang mana tak ingat, Google. Dalam Google ada